telur masin pandan. Dengar macam produk biasa je kan? Tapi sebenarnya produk sekolah kami luar biasa. Ia bukan sahaja memberi impak kepada pembelajaran murid, malah ia menyokong kuan matlamat pembangunan mampan SDG. Jom kita tengok proses menghasilkan telur masin padan, memasarkan produk dan juga impaknya kepada kelestarian dan komuniti. Kami membuat perbincangan bersama guru-guru kelab STEM untuk pelaksanaan projek telur masin pandan ini agar selari dengan DSKP mata pelajaran sains dan matematik tahun 6. Kawan-kawan, awak tahu tak, telur masin pandan ada banyak manfaatnya dari sudut kesihatan. Yang pertama, telur mengandungi protein yang tinggi. Betul. Daun pandan juga memberi bau harum yang semula jadi. Satu lagi, telur membekalkan sumber vitamin dan mineral yang tinggi. Saya tahu. Dia juga mengandungi vitamin B12, vitamin D, zat besi dan selenium kan? Betul kawan-kawan. Telur masin pandan boleh membekalkan tenaga yang berpanjangan sesuai dengan aktiviti harian. Saya rasa sangat seronok sebab saya boleh buat telur masin pandan bersama kawan-kawan. Dan saya juga baru tahu yang rupanya garam boleh jadi pengawet makanan. Pakcik, nak beli telur masin pandan tak? RM1? Berapa ringgit satu? RM1. Ha? RM5. RM5. Ni dia Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Ni telur masin pandan yang cikgu tempah hari tu. Oh, berapa ringgit ni semua ni? RM2. RM2. Belum bayar? Belum. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum pakcik. Pakcik nak beli telur masin tak? Berapa ringgit tu satu bekas? Satu bekas RM5. Bolehlah ambil satu. Okey. Okey, dah ya ambil duit? Okey. Okey, terima kasih. Sama. Amira, kulit telur ni nak buat apa? Kulit telur ni kita boleh buat jadi baja dan boleh membasmi serangga perosak. Daun pandan ni pula, Sofia nak buat apa? Daun pandan ini boleh dijadikan sebagai baja kompos, pewangi kenderaan dan pewangi almari. Melalui projek telur masin pandan, saya dapat tahu yang daun pandan ni lebih semula jadi dan mesra alam. Kami di UTHM merupakan universiti teknikal yang menyokong penuh agenda Tibet negara. Kerjasama yang dijalinkan ini bukan sahaja memupuk inovasi dalam penghasilan makanan, malah turut menyumbang kepada pencapaian matlamat pembangunan mampan SDG oleh semua pihak yang merupakan agenda pembangunan global. Semoga projek telur masin pandan terus berkembang sebagai contoh inovasi berimpak tinggi yang memberi manfaat kepada masyarakat dan menyokong kepada agenda kelestarian negara. Sekian, terima kasih. Semoga projek ini terus berkembang, memberi manfaat kepada komuniti setempat serta menyumbang kepada pencapaian matlamat pembangunan mampan demi masa depan yang lebih lestari dan sejahtera.